Okey, jom kita try buat soalan trial Kedah. Soalan trial Kedah. Kedah pula. Kedah 2025. Okey. So kita baca sikit. Dia kata Raja 1 menunjukkan formula struktur bagi polimer semula jadi yang terdapat dalam lateks daripada pokok getah. Okey. Video tentang lateks cikgu ada buat video khas, nanti scroll sikit lah. Cuma kita setiap kali buat latihan kita kena bedah juga. Okey. So polimer semula jadi kalau untuk getah kita panggil sebagai polyisoprena. Okey, kita panggil dia sebagai polyisoprena lah. Bila nama polimer dia adalah polyisoprena, so monomer dia adalah isoprena. Monomer dia adalah isoprena. Okey. Tapi kita tak cukup sekadar kita ingat nama dia polyisoprena. Kita kena nak ingat juga nama dia based on nama IUPAC dia. Sebab kalau kita tak ingat nama IUPAC, nanti kita tak boleh nak lukis kan. Kalau macam isoprena, apa formula molekul dia kita tak tahu. That's why kita kena hafal juga nama IUPAC dia. So nama IUPAC dia adalah 2-metil but 1 tak mak pula. Okey, nama IUPAC dia adalah 2-metil but 1,3-diena. Ini nama IUPAC dia. So bila kita ingat nama IUPAC ni, barulah kita boleh lukis. Macam mana nak lukis? Kita kata dia but. So bila but ada 4 karbon lah. Okey, lepas tu kita kata 1,3-diena. Maksudnya dekat karbon 1. Sebab kita nomborkan daripada mana? 1, 2, 3. So dekat karbon 1 dengan karbon 3 ada double bond. So 1 dengan 3 ada double bond. Okey, lepas tu kita cakap lagi 2 metil. Maksudnya dekat karbon kedua ni ada metil. So kat sini ada metil lah. Metil adalah CH3. So bila CH3, kalau dia suruh lukis formula struktur, kena kembangkan. Jangan tulis CH3 je. Okey, lepas tu ingat satu karbon mesti ada 4 bond. Lelaki bukan kena kahwin 4, boleh kahwin 4 kan? Tapi tak wajib. Tapi karbon ni wajib. Dia wajib kena ada 4 bond. So ni dah ada 2, so dia perlukan lagi 2. So lagi 2 tu kita isi dengan hidrogen lah. Yang ni pula 1, okey, 1, 2, 3, 4 dah cukup. Karbon ni pula 1, 2, 3. So dia perlukan lagi 1. Okey, yang ni pula karbon ni pula dah ada 2, so dia perlukan lagi 2. Barulah kita boleh lukis dia punya polimer bila kita hafal nama IUPAC dia lah. So ingat balik, kalau getah iaitu lateks, nama polimer dia adalah polyisoprena. Monomer dia adalah isoprena. Tapi polyisoprena tu nama IUPAC dia adalah 2-metil but 1,3-diena. Kenapa antara nombor dengan huruf ada benda ni? Antara nombor, antara digit dengan huruf kita mesti letak sempang. Nampak? Ni huruf, ni digit. So kena letak sempang. Tapi antara digit dengan digit kita kena letak koma. Okey? Alright, tu sikit untuk kita bedahkan dia. Okey, ingat tahu ini untuk getah tahu. Okey, ada tajuk getah lagi kat bawah. Nanti scroll sendirilah. Okey, alright. Lagi apa? Okey, tu je. Penceritaan tentang getah tu ada dekat video. Okey, so kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Molekul berantai panjang. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada cantuman banyak ulangan unit asas. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada cantuman banyak ulangan unit asas. Contohlah kan, kita kan ada main main getah main getah zaman dulu. Ni main getah zaman dulu ni. Ni korang main tak? Macam tu.
Mak nampak tu ada lompat gitu. Sebab zaman dulu kita orang ada main getah ni tau. Satu getah ni adalah monomer. Bila cantum banyak getah itu yang jadi polimer. Ni. So polimer tu ibaratnya macam itulah, pencantuman banyak ulangan unit asas. Okey? Alright, next. Polimer boleh dikelaskan kepada termoplastik, termoset dengan elastomer. Okey, apa beza antara tiga ni? Okey, yang paling senang elastomer lah. Elastik. Dia elastik. Okey. Kalau termoset, set ni. Set maksudnya dia dah set dah bentuk dia. Tak boleh nak diubah-ubah lagi dah. Kalau kita dah panaskan dia, dia tak boleh membentuk balik bentuk dia. Dia tidak boleh diacu semula kalau dah termoset tu. Okey, tapi kalau termoplastik, kita boleh acu semula. Bila kita panaskan dia akan cair, tapi bila kita sejukkan dia akan keras balik. Tu yang beza dia lah. So cikgu ulang balik, kalau elastomer dia elastik. Getah, contoh macam getah tu memang elastomer lah sebab dia elastik. Kalau termoset, dia dah set dah bentuk macam tu. So dia tidak dapat diacu semula. Okey, so kalau termoset tidak dapat diacu semula. Ini ayat dia lah. Yang kita hafal dah set-set tu cara cikgu untuk hafal dia. So termoset dia dah set dah bentuk dia. So tidak dapat diacu semula. Ini jawapan yang kita kena bagi dalam exam lah. Okay, kalau termoplastik pula, dia berlawanan dengan orang ni. Maksudnya dia boleh diacu semula berulang kali. Bila kita panaskan dia akan melebur. Kemudian dia akan mengeras semula apabila disejukkan. Okay, so tu beza antara tiga lah. So soalan kata polimer boleh dikelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Nyatakan kelas bagi jenis polimer. So kalau getah adalah elastik. So bila elastik dia adalah elastomer. Okay. Alright, next. Nyatakan nama bahan yang boleh ditambah untuk mengekalkan latex dalam keadaan cecair. Okey. Sekarang ni latex bila kita toreh daripada pokok dia dalam keadaan cecair. Tapi cecair dia boleh convert jadi pepejal, betul? Okey, situasinya adalah pertama cecair boleh jadi pepejal kalau kita tambahkan dengan asid etanoik. Kita tambah cuka ataupun asid etanoik. Dia akan jadi pepejal. Okey, ataupun kalau kita biarkan seharian, okey, ataupun kita biarkan seharian, bakteria akan menghasilkan asid laktik. Asid laktik sebab cecair nak jadi pepejal dia perlukan ion hidrogen. Okey, apa mekanisme dia? Okey, scroll video cikgu, ada video kat bawah sikit. Okey, kalau daripada pepejal nak jadi cecair, okey, pepejal nak jadi cecair tak boleh. Maksudnya kita nak maintain dalam keadaan pepejal saja, kita kena bagi berlawanan lah. Kalau cecair kepada pepejal, kita kena bagi asid. So kalau kita nak maintain dia dalam keadaan cecair, kita kena bagi dia alkali. Alkali apa? Mestilah ambil alkali lemah dulu. Larutan amonia. Okey, so dalam kes ni jawapan kita adalah larutan amonia. Okey. Utamakan yang lemah dulu. Kalau dalam dia bagi soalan objektif, tak ada pilihan yang lemah, ada pilihan yang kuat saja dan baru kita ambil yang kuat lah. Asid kuat ataupun alkali kuat. Boleh? Okey, alright. Itu soalan satu. Okey, ada lagi. Okey, polimer dalam Raja 1.1 menjalani proses Z untuk menambah baik sifat asalnya. Okey, proses Z ni dia tambah sulfur. Bila dia tambah sulfur, maksudnya ini adalah proses pemvulkanan. Proses pemvulkanan maksudnya daripada getah asli, okey, daripada getah asli nak jadi getah tervulkan. Getah asli nak jadi getah tervulkan melalui proses pemvulkanan, iaitu penambahan sulfur. So apa yang berlaku adalah double bond ni akan terputus. Dia akan jadi single bond.
Okey, nampak ni. Bila double bond ni dah jadi single bond, automatik 1, 2, 3. Karbon tu tak cukup bond, betul tak? Ini pun jadi single bond. So, automatik dia tak cukup bond. So, tak cukup bond tu diisi dengan sulfur lah. Benda ni lah yang akan mengisi kekosongan tu. Okey, so macam mana cikgu nak? Sekejap, cikgu boleh fotokopi ni tak? Sekejap cuba Oh, tak boleh. Oh, kalau take screenshot, oh boleh. Sekejap. Save image. Okey, lepas tu okey. Alright, so apa yang berlaku adalah okey, dah begini kita buang dulu. Double bond ni dia akan hilang, dia akan jadi apa cikgu cakap tadi? Dia akan jadi single bond. So bila kita lukis double bond tu, kita akan jadikan dia single bond. Okey, bila dah jadi single bond, confirm lah karbon ni tak cukup bond dia kan. Waktu ni lah S tu masuk. So kat sini S, kat sini pun S. So dia membentuk bond. Alamak, tak muat lah. So kat sini S bond, S bond. Okey. Lepas tu sini pun sama. Sini S bond, S bond. S bond, S bond. Gitu. Okey. Dekat mana kedudukan double bond yang kita putuskan, gantikan dengan single bond, dekat situlah karbon tu akan ditambah dengan sulfur. Ini yang dia sebut sebagai rangkai silang sulfur. Rangkai silang sulfur. Kan? Okey, boleh. Okey, so cikgu ulang. Daripada getah asli, kita nak hasilkan getah yang lebih kuat, lebih kenyal. Okey, dia akan melalui proses pemvulkanan. Proses pemvulkanan itu adalah proses di mana kita tambahkan sulfur. Okey, kita akan tambahkan sulfur. So, daripada getah biasa, kita akan dapat getah tervulkan. Okey. So, getah tervulkan ni dia confirm lah sifat dia lebih kenyal, lebih keras, lebih tahan haba. Sebab itulah kita tengok, kita kata getah asli tu dia mudah cair bila dipanaskan. Tapi bila kita buat tayar kereta, tak ada pula kita nampak tayar kereta tu mencair kan. Sebab kita dah buatkan proses pemvulkanan. Dia dah jadi getah tervulkan. So, apa yang berlaku adalah double bond yang asalnya ada dah hilang, ganti dengan single bond. So, karbon yang kedudukan double bond tu tadi, dia akan membentuk rangkai silang sulfur. Rangkai silang sulfur. Okey? Boleh? Alright. Okay, nyatakan nama bagi proses Z. Okey, dah tahu dah tadi. Pemvulkanan. Okey, lukiskan struktur polimer. Okey, dah settle dah. Dah lukis dah. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okey, itu saja.